Dana kecemasan kena semua orang wajib ada. Tuan-tuan, tahukah anda bahawa pada waktu pandemik COVID-19 melanda pada tahun 2020, seramai 140,000 orang yang telah kehilangan pekerjaan. Untuk menunjukkan bahawa jika kita seorang pekerja yang hanya bergantung kepada satu pendapatan, maka anda berdepan dengan risiko hilang punca pendapatan bila-bila masa saja. Sebab ya, pakar kewangan menyarankan supaya setiap orang perlu ada simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Dengan keadaan geopolitik dunia yang stabil ketika itu, apa saja yang boleh berlaku? Sebagai persediaan, pastikan anda penuhkan dana kecemasan paling kurang 3 bulan gaji. Jika berlaku sebarang musibah, dana kecemasan ini boleh menjadi pelampung untuk kita bertahan hidup sebelum mendapat pekerjaan yang baru. Jadi, sekiranya anda belum ada dana kecemasan, nak menjadikan emas sebagai dana kecemasan anda, boleh je isikan borang sign up di bio kami ataupun PM untuk kami bantu kita daftar akaun simpanan emas Pak Bigul.